Kenapa motosikal MotoGP sekarang ada sayap? Cantik bukan? Winglet ini sebenarnya boleh menjadikan motosikal lebih laju pada kelajuan lebih 300 km per jam. Angin yang menghentam winglet menghasilkan downforce. Ia menekan tayar depan ke atas permukaan litar, sama seperti konsep yang digunakan pada kereta Formula 1. Sebelum adanya winglet, apabila pelumba membuka penikit sepenuhnya, tayar depan mudah terangkat ataupun wheelie. Setiap kali tayar depan terangkat, kuasa ini tidak dapat disalurkan sepenuhnya ke atas jalan. Dengan winglet, bahagian depan motosikal ditekan ke bawah menghasilkan wheelie berkurang, motosikal lebih stabil dan pelumba boleh memecut lebih awal ketika keluar dari selektor. Teknologi ini mula menjadi terkenal apabila Ducati membangunkannya secara agresif di MotoGP. Pada mulanya, ramai pasukan meragui konsep ini, tetapi apabila terbukti berkesan, hampir semua pengeluar seperti Aprilia, KTM, Yamaha dan Honda turut menggunakan winglet pada jentera mereka. Bukan itu saja, winglet juga membantu kestabilan ketika membrake dari kelajuan lebih 300 km per jam, menjadikan bahagian hadapan motosikal lebih yakin ketika memasuki seleko. Jadi winglet bukan sekadar aksesori ataupun hiasan, ia adalah teknologi aerodinamik yang membantu pelumba memecut lebih awal, mengurangkan wheelie dan menjadikan motosikal lebih stabil. Teknologi ini nampak macam kecil, tapi sebenarnya mampu menentukan perbezaan antara menang atau kalah hanyalah dalam beberapa ribu persaat.